Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Islam Berhad. Hari ini saya berada di Lendu, Melaka. Okey, ini adalah rumah Puan Rohani. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rohani kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Okey, ini adalah pandangan hadapan rumah. Okey, rumah ni mempunyai 4 bilik, 3 bilik air dan 1 surau. Untuk keluasan rumah ni, bukaan tapaknya adalah 55 kaki kali dengan 39 kaki dengan total keluasan 1870 kaki persegi. Okey, saya tunjukkan bahagian sisi kiri rumah. Okey, inilah pandangan sisi kiri rumah. Okey, seperti biasa, binaan kami di MIH, kami menggunakan bahan binaan batu bata merah dan atap genting Saga Legenda. Dan kalau anda boleh lihat, untuk dekorasi luar rumah, kami berikan secara percuma lah. Macam tingkap kami menggunakan tingkap casement dan longkang perimeter pun kami berikan secara percuma. Anda boleh memilih 3 warna di bahagian luar dan 1 warna di bahagian dalam lah. Dan ini adalah pandangan untuk bahagian teres berkeluasan 16 kali 5 kaki. Dan kalau anda boleh lihat, untuk bahagian teres pun kami berikan kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice ya. Dan pintu hadapan ini di-upgrade lah, pintu security door single layer yang di-upgrade. Untuk rumah ini di-upgrade hadapan dan belakang set. Dan binaan kami adalah binaan yang bertangga macam ni. Ketinggian bim yang kami berikan adalah 1.5 kaki standard kami. Rumah ni berserta dengan porch lah di bahagian tepi kiri kanan. Untuk keluasan porch ni adalah 18 kali 22 kaki 6 inci. Kira ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Saya cuba tunjukkan dengan lebih jelas. Okay, ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Untuk pipe air ni kami berikan 2 secara percuma di bahagian luar. Okay, dan kami di MIH, kami menerima 3 kaedah cara pembayaran lah. Antaranya adalah tunai, LPPSA dan loan bank. Kira ini adalah teres yang kedua, berkeluasan 11 kali 10. Kemasan tas seluruh rumah memang dah include dalam package kami. Jom saya tunjukkan bahagian belakang. Dan macam saya katakan, dekorasi rumah kami berikan secara percuma. Contoh macam ni lah, kemasan cerapang, coping, dan kalau ada groove light pun kami berikan secara percuma lah, tidak dikenakan charge. Kedai ini adalah pandangan belakang rumah. Ada pipe air yang kedua. Okey, kami di MIH, kami cover di sekitar Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Selangor, sebahagian Pahang dan sebahagian Perak. Dan kami telah pun cover di sekitar Negeri Kedah dan Pening, Pulau Pinang lah. Jadi kalau anda ada kawasan tanah yang anda ingin bina rumah di tempat-tempat yang saya nyatakan itu, boleh hubungi kami. Boleh survey dahulu, spesifikasi yang kami berikan, kualiti kami dan sebagainya lah. Kami berikan konsultasi secara percuma. Okay, jom saya tunjukkan bahagian dalam. Rumah ni menggunakan wiring 3 phase ya. Disebabkan harga binaan melebihi RM250, kami berikan secara percuma. Ni adalah pandangan ruang tamu berserta dengan ruang makan. Saya cuba tunjukkan dengan lebih jelas. Okay, untuk keluasan ruang tamu dan ruang makan adalah 23 kali 16 kaki. Untuk ketinggian daripada lantai ke siling yang kami berikan adalah 11.5 kaki lah standard kami. Dan okay, untuk kalau anda menggunakan wiring 3 phase, kami berikan DB box jenis macam ni lah, jenis metal macam ni. Dan switch kami menggunakan switch jenama Siemens. Okay, saya tunjukkan bahagian dapur.
Kemasan plaster siling berserta kornish di seluruh ruang yang kami berikan, dan poin-poin lampu kipas ni semua dah include. Okay, ini adalah pandangan bahagian dapur. Untuk keluasannya adalah 11 kali 22. Untuk tabletop berserta dengan backsplash kami berikan secara percuma. Dan walaupun kami berikan secara percuma, kemasan tile, design tile semua anda boleh tentukanlah mengikut cita rasa anda. Dan sinki kami menggunakan sinki double bowl macam ni, standard kami. Pintu skrull single layer yang di-upgrade. Okay, ini adalah bahagian laundry. Saya zoomkan sikit kemasan plaster kami. Kami skip dinding luar dan dalam. Okay, ini adalah pandangan untuk ruang keluarga berkeluasan 15 kali 18 kaki. Setiap pintu bilik kami menggunakan pintu mounted door dengan kemasan cat jenama Nippon Paint. Okay, ini adalah ini adalah bahagian surau. Mengikut belantai ini adalah surau lah. Keluasan surau ni adalah 10 kali 13 kaki. Rumah ni mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air, 1 surau ya. Boleh dikatakan 5 bilik lah untuk rumah ni. Untuk poin lampu kipas macam saya kata dah include. Cuma untuk poin aircon ada tambahan lah, ada tambahan wiring. Okay, ini adalah bilik utama. Saya zoomkan sikit kemasan di bahagian pintu. Menggunakan pintu mounted door. Okay, untuk layout rumah, design kami boleh custom dia mengikut cita rasa anda dan sesuaikanlah mengikut bajet anda. Jadi kalau anda ada sebarang bajet yang diperuntukkan dan nak survey dengan kami, boleh tiada masalah lah. Kami ada bukan saja konsep moden, tapi kami juga ada konsep rumah tradisional ke, English ke dan sebagainya lah. Kalau anda nak tengoklah design rumah yang telah kami bina, boleh PM kami dan kami sharekanlah kepada anda design rumah yang telah kami bina. Okey, ini adalah bahagian bilik 1, bilik air 1 berkeluasan 5 kali 7. Okey, untuk bahagian bilik air kalau anda boleh lihat, kemasan tas sehingga ke siling kami berikan. Dan untuk kelengkapan sanitary asas macam shower, toilet bowl dan sink ni, ini adalah semua standard kami lah. Semua standard kami. Pintu menggunakan pintu PVC door jenis sebal yang ketebalannya boleh memuatkan tombol. Saya tunjukkan sikit pandangan untuk bahagian bilik air. Okay, ini adalah bilik yang kedua. Cuma untuk bilik kedua saya tak boleh tunjuk lah sebab dah ada barang. Jadinya saya skip terus ke bilik ketiga dan keempat. Okey, ini adalah bilik yang ketiga berkeluasan 11 kali 11. Okey, untuk bilik 2, 3 dan 4 sama keluasannya 11 kali 11. Untuk design tas ni yang standard kami lah. Saya zoomkan sikit. Ini adalah design tas standard kami. Kami berikan beberapa pilihan yang anda boleh tentukanlah mengikut cita rasa anda. Kemasan cat bahagian dalam anda boleh pilih satu warna dan di bahagian luar anda boleh memilih 3 warna. Okay, dan ini adalah bilik air 2. Rumah ni belum masuk lagi ya, api air sudah lah, api belum masuk lagi. Jadi agak gelap sedikit. Okey, ini adalah pandangan untuk bilik air 2. Tunjukkan. Untuk aksesori dalam bilik air ni contohnya macam tempat towel holder, cermin dan sebagainya, kami boleh tolong pasangkan secara percuma. Tetapi selagi workers masih di site lah. Dan untuk ketinggian bilik air berlantai ke siling yang kami berikan adalah 9 kaki. Kira ini adalah bilik yang terakhir. Bilik yang keempat. Ini satu bilik air di bahagian dalam. Tingkap kami menggunakan tingkap casement. Okay, dan kalau anda berminat nak datang site visit ke tapak kami ataupun nak berbincang di office, boleh PM kami. Tiada masalah. Nak datang, nak tengok sini kualiti kerja kami daripada depan, macam mana bahan yang kami gunakan dan sebagainya, boleh inform kami lah. Kami berikan konsultasi secara percuma. Okay, ini adalah bilik air 3. Untuk
untuk bilik air 3 ni berkeluasan 7 kali 5 kaki. Okay, sebelum saya terlupa, saya nak maklumkan, kami di MIH kami ada menawarkan promosi New Year yang berlangsung daripada 1 hari bulan 1 sehingga 28 hari bulan 2. Dan apa item yang anda akan dapat antaranya adalah aircon, water heater, kipas dan 3 phase. Dan hanyalah untuk 2 floor pelanggan terawal sahaja. Jadinya sebarang pertanyaan, nak tahu info lebih lanjut, boleh PM kami. Kisah sekali itu saja daripada saya. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Kami di MIH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan cita rasa pelanggan. Assalamualaikum.